Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Afif Adzikri bin Zamjuri. Muhammad Akil Esra bin Muhammad Sakib. Muhammad Tashfun Adbat bin Muhammad Zazmi. Muhammad Fidah Hafid Ahmad. Dan saya Denia Darisbi Adenan. Kami dari SK Taman Masuri. Kami menghasilkan Cozy Plus. Kami akan membawakan produk inovasi kumpulan kami iaitu Cozy Plush. Hai, ini adalah bantal Cozy Plus. Lutan lembut dan tidur yang lena. Bentuk kosong di tengah dan span tebal yang terdapat pada Cozy Plush membantu mengurangkan tekanan pada kepala dan leher. Lubang di tengah itu berfungsi untuk kita letak kepala tanpa tekanan berlebihan pada belakang kepala. Pada masa sama, ia mengurangkan tekanan pada tulang leher atau cervical spine. Ia bantu posisi tidur lebih neutral, kurang sakit tengkuk, badan lebih rileks dan mudah lena. Berikut adalah maklumat tentang insomnia. Kajian pakar tentang insomnia. Produk ini menyokong SDG 3, 9 dan 12. Rakan-rakan semua, masalah insomnia tidak boleh diambil ringan kerana ia akan membawa kepada masalah kelemahan imuniti, tumpuan merosak dan seterusnya akan mengganggu emosi. Objektif produk ini adalah untuk membantu mengurangkan simptom insomnia secara semula jadi, memberi alternatif yang mengaplikasi fungsi haba dan meningkatkan kesedaran tentang kepentingan tidur yang berkualiti. Reka bentuk Cozy Plush ini menekankan untuk yang menyokong ortopedik, memantau kualiti tidur dan solusi hiasan meja atau rumah kerana bentuknya yang menarik. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Haikal Naufal bin Muhammad Fauzi. Jadi saya adalah pelajar fisioterapi SEM akhir di Uni KL RCMP. Jadi saya telah pun guna Cozy Plush ni dan ia sangat membantu saya dari segi mendapatkan tidur yang berkualiti, di mana bantal ini akan menyapot leher saya dan memberikan postur yang lebih baik kepada leher saya. Sokongan ergonomik yang memberi postur lebih stabil. Bahagian sekeliling yang tebal menyokong leher dan bahu. Secara sekata, ia mengurangkan pergerakan kepala semasa tidur. Bila posisi stabil, otak tak perlu bekerja keras sepanjang malam. Bila guna bantal khas macam ni, secara konsisten, otak boleh bersekutu dengan bantal tersebut dengan waktu tidur. Sama konsep sleep conditioning. Lama-lama, lebih cepat rasa mengantuk bila guna bantal ini. Sesuai untuk kanak-kanak, remaja, pelajar dan dewasa yang mengalami insomnia ringan akibat stres. Boleh digunakan di rumah, asrama, hospital atau ketika travel. Mekanisme haba yang merangsang peredaran darah, merehatkan otot tegang dan mengaktifkan reseptor saraf kulit. Mengurangkan keresahan, anxiety dan menggalakkan penghasilan melatonin. Relaksasi otot dan saraf yang akan mengurangkan ketegangan dan rasa tidak selesa untuk tidur. Membantu tidur lena tanpa perlu ubat. Kurangkan stres dan insomnia akibat beban akademik dan kerja. Terapi tambahan semula jadi untuk kualiti tidur yang lebih baik. Fabrik lembut, breathable. Bantal ini bantu sokongan fizikal dan emosi. Tapi bukan rawatan utama untuk insomnia kronik. Untuk kes teruk, tetap kena rujuk doktor atau pakar tidur. Tak mengurangkan luar. Stres.